Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah apabila para nabi di kalangan umat yang terdahulu meminta janji kepada pengikut-pengikut mereka, apabila tiba seorang rasul yang akan datang di akhir zaman, mereka berjanji untuk beriman dengan rasul ini, membantu perjuangannya. Inilah ilmu yang ada dalam kalangan golongan ahli kitab Yahudi dan Kristen. Ringkas ceritanya, ulama-ulama ahli kitab melalui pengembara mereka menemui bumi Madinah, bumi yang berkat, yang subur, di tengah padang pasir yang kering kontang, yang tandus. Mereka merasakan itulah negeri tempat hijrahnya Rasul akhir zaman. Maka mereka berkampung di situ. Golongan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah berhimpun di Yathrib, nama sebelum nama Madinah. Mereka berkumpul untuk menunggu kedatangan Rasul akhir zaman, sehingga memakan beberapa generasi. Ulama-ulama mereka mengajar, berceramah, memberitahu bila tiba Rasul ini, kita mesti membantu dan menolongnya. Apabila Rasulullah SAW dilahirkan di kalangan bangsa Arab, ini pilihan Allah. Rasul bukan pilihan manusia. Rasul bukan macam raja, macam presiden, macam Perdana Menteri, dipilih oleh orang ramai, dipilih oleh rakyat. Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, setelah masyarakat Mekah menolak Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan pemerintahan yang adil untuk seluruh manusia, kerana mereka menganggap pemerintahan ini akan menghalang kemahuan hawa nafsu mereka yang haram. Maka terpaksalah berhijrah ke Madinah, dan diterima oleh penduduk Madinah, kalangan Arab Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini menerima Nabi Muhammad SAW kerana mereka mendengar cerita dan maklumat daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Malangnya hanya segelintir sahaja pemimpin agama Yahudi yang beriman, yang mengikut. Sebahagiannya tidak beriman dan tidak mengikut, kerana mereka tak puas hati Rasul yang dilantik oleh Tuhan dari kalangan bangsa Arab, bukan kalangan bangsa Yahudi. Kerana fanatik kaum, mereka menolak kerasulan dia. Namun demikian, oleh kerana masyarakat Yahudi berpecah sesama mereka tidak kuat. Mereka menerima kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mereka tidak menganut Islam. Mereka dilayan dengan adil, diberi hak untuk menjadi rakyat, menganut agama,
bebas mengikut upacara dan ajaran agama mereka tanpa gangguan. Mereka boleh hidup bermasyarakat, bergaul dengan adil apabila mereka melihat keadilan yang ditunjukkan oleh pemerintahan itu diterima oleh masyarakat. Ada yang menganut Islam dan ada yang tak menganut Islam, tetapi mereka lebih rela dengan pemerintahan. Pemimpin dan ahli agama Yahudi ini menganggap ini satu ancaman kepada kedudukan mereka di dalam masyarakat. Lalu mereka menghantar wakil pergi ke Mekah, bertemu dengan pemimpin Arab. Mereka ini bukan sembarangan, di kalangan keluarga Nabi SAW, termasuklah Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan adalah bapa mertua Rasulullah SAW. Mereka datang ke Mekah, meminta pemimpin Mekah supaya mengadakan pakatan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain, Bani Bakar dan lain-lain kabilah bergabung untuk membentuk satu barisan tentera bersekutu yang besar, yang kuat, untuk menghancurkan Islam, Rasulnya, dan menjatuhkan negaranya. Oleh kerana mereka adalah golongan ulama ahli kitab, maka pemimpin Mekah bertanya kepada mereka, oleh kerana kamu adalah golongan ahli kitab yang tahu kitab, kami ingin penjelasan daripada kamu. Adakah Muhammad ini Rasul? Perjuangan dia benar ataupun dia salah, dia sesat? Golongan ahli kitab yang tahu, yang berilmu ini sanggup menyatakan Muhammad adalah pembawa ajaran sesat. Kamulah yang betul. Allah mendedahkan perbualan mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yaquluna lil-jibt yu'minuna bil-jibt wat-taghut wa yaquluna lil-ladhina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina yal'anuhum wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Surah An-Nisa. Yang bermaksud, adakah kamu tidak tahu satu kumpulan yang diberi kepada mereka ilmu berkenaan kitab, tiba-tiba mereka beriman kepada kumpulan yang sesat, yang jahil, yang bebal, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan pemimpin-pemimpin yang melampaui batas, yang zalim. Dan mereka sanggup berkata kepada pemimpin-pemimpin yang zalim dan sesat itu, kamu adalah yang lebih benar daripada orang-orang yang beriman, yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Dan sesiapa yang dikutuk oleh Allah, maka tiada lagi penolong baginya. Akhirnya mereka berjaya menubuhkan barisan tentera Ahzab, gabungan kabilah-kabilah Arab yang besar jumlahnya, dianggarkan 10,000 badan tentera yang lengkap dengan senjata. Lalu mereka bergerak untuk menyerang Madinah dan menghancurkan Rasul, negara dan masyarakat. Maklumat kedatangan mereka diketahui oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya untuk mengatasi
musuh yang besar. Jumlahnya lebih besar daripada penduduk Madinah sendiri. Penduduk Madinah di masa itu yang beriman tak sampai 10,000. Campur lelaki, perempuan, kanak-kanak, yang sehat, yang uzur, yang buta, yang tempang, yang cacat, tak sampai 10,000. Sedangkan jumlah mereka 10,000 lengkap dengan bala tentera. Nabi bermesyuarat bagaimana nak menghadapi musuh yang lebih besar ini. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, sahabat asal dari Parsi, Iran, mencadangkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menjadi kebiasaan kami orang-orang Parsi. Parsi ialah negara yang dianggap bertamadun di zaman itu sama dengan Rom. Bila menghadapi musuh yang lebih besar, kami mengambil langkah berkubu pertahanan dengan menggali parit. Parit yang tidak boleh dilalui oleh musuh sebagai benteng pertahanan. Maka Nabi SAW menerima cadangan ini, lalu mereka menggali parit secara gotong royong, termasuk melibatkan Nabi SAW menggali parit. Di masa menggali parit itu, Nabi memberitahu Allah menyatakan bahawa kuasa Islam akan berjaya menumbangkan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia, untuk memberi semangat kepada para sahabatnya. Mereka berjaya menggali parit sebelum kedatangan bala tentera bersekutu Ahzab. Bila bala tentera ini datang, mereka gagal untuk menembusi pertahanan Madinah. Walaupun demikian, Madinah dikepung dari segenap penjuru, menyebabkan penduduknya dalam ketakutan. Allah menggambarkan ujian ini dalam suratul Ahzab, satu surah Al-Quran dan juga suratul Ahzab, surah yang mengisahkan peristiwa ini. Firman Allah Ta'ala, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadidan wa idh yaqulul munafiqun walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Suratul Ahzab. Saya beri rajah Quran suratul Ahzab, ada ayat ini yang bermaksud, ingatlah ketika musuh datang dari arah atas dan bawah untuk menyerang kamu, sehingga kalangan penduduk Madinah ada yang berada dalam ketakutan. Ada kalangan mereka yang hampir pitak sehingga terbeliak mata, menenggelamkan mata hitam kerana ketakutan. Ada kalangan mereka yang kembung sehingga hampir menjeluakkan jantung ke halqah. Di sana orang-orang beriman digoncang dengan sehebat-hebatnya. Mereka diuji oleh Allah. Dan berkatalah orang-orang munafik, orang yang berpura-pura beriman mengikut Nabi ketika Islam dalam keadaan masih kuat, dilihat menang. Bila mereka melihat ancaman ini, golongan munafik dan golongan yang lemah iman berkata, tiadalah janji Muhammad dan janji Allah Islam akan menang hanya tipu daya saja.
Bagaimana Islam boleh berjaya dalam keadaan begini? Sudah ketakutan, ada yang terbeliak mata hampir pitam, ada yang mengeluarkan jantung hampir ke halqum kerana ketakutan, hampir jantung nak keluar malam pun takut. Bagaimana nak menjatuhkan dua kuasa besar, Parsi dan Rom? Akhirnya berlakulah pertolongan Allah apabila pemimpin Ahzab berpercaya, tidak mempercayai di antara satu sama lain, menyebabkan mereka dalam keadaan lemah. Datangnya pertolongan Allah, tiupan angin yang menyejukkan, lalu mereka berundur daripada mengepung Madinah. Inilah pertolongan Ahzab yang berlaku dalam sejarah Islam. Pertolongan Allah dalam keesaannya satu kisah yang benar. Mengapa orang Islam menyebut Wahzam al-Ahzab? Dia tak tahu. Kerana peristiwa ini akan berulang. Umat Islam akan menghadapi cabaran apabila mereka menegakkan yang adil, yang baik. Mereka akan berdepan dengan tentangan seluruh pemerintahan yang zalim, yang mengarut dalam dunia. Sejarah membuktikan kejatuhan kerajaan Islam tahun 1924 setelah wilayah-wilayah Islam dijajah oleh kuasa barat dari berbagai puak, termasuk di rantau Asia Tenggara ini, termasuk di negara Arab. Dan bagaimana berlakunya perjanjian Sykes-Picot di antara British, Perancis dan kuasa-kuasa Eropah. Dengan jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, mereka membahagi-bahagikan wilayah Asia Barat kepada penjajahan British, Perancis, Itali dan sebagainya. Sykes menteri luar British, Biko menteri luar Perancis, Sykes-Picot. Perjanjian Betawi di antara Belanda dan British. Selepas mereka mengambil alih Portugis yang sudah lemah, mereka membahagikan wilayah-wilayah Asia Tenggara kepada Belanda dan British. Ini Pakatan Ahzab yang berterusan dan berpanjangan. Sebagai Pakatan Ahzab yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau Pakatan Ahzab zaman Nabi bukan saja menggabungkan kumpulan yang asing daripada orang Islam, Yahudi, mereka berjaya menarik sama orang Arab sendiri yang menyokong perjuangan mereka. Dan inilah yang berlaku dalam negeri jajahan yang dimiliki oleh umat Islam, termasuk di negeri Asia Tengah. Pembahagian wilayah di antara Soviet Union dengan China Komunis. Sikap kumpulan Islam bermusuh dengan semua penjajah. Islam menentang komunis, Islam menentang barat yang menjajah, menentang semua penjajah. Ini sikap kumpulan Islam. Dan kita tidak ada tolak ansur dalam masalah ini, dan kita ikhlas dalam perjuangan ini. Perjuangan menentang penjajah di rantau Asia Tenggara, menghadapi pakatan di antara Belanda dan British melalui syarikat Hindia Belanda dan syarikat Hindia British, membawa kepada penubuhan Partai Syarikat Islam di Indonesia tahun 1908. Perjuangan politik secara moden di rantau Asia Tenggara bukan bermula dengan UMNO, bukan bermula dengan Soekarno di Indonesia, bermula dengan Partai Syarikat Islam. Penentangan secara persenjataan bermula
sejak tahun 1511 kedatangan Portugis di Melaka. Inilah startnya perjuangan kemerdekaan. Bukan perjuangan kemerdekaan bermula dari tahun 46 penubuhan UMNO. Jangan dinafikan sejarah ini. Sepatutnya adik-adik sejarah jangan tutup fakta yang nyata dan baik. Partai Syarikat Islam yang ditubuhkan di tanah Melayu diharamkan oleh British. Pemimpin-pemimpinnya dibuang negeri. Yang menyokongnya ada yang dihukum gantung, dibuang ke pulau, dibuang ke Mekah pun ada, untuk menipu orang Islam. Namun perjuangan kemerdekaan tidak boleh dipadamkan, tak boleh dihapuskan. Semangat umat tidak boleh dibatalkan, dan perjuangan berterusan. Dan kita perlu sedar bahawa kemerdekaan mengikut Islam bukan kemerdekaan zahir sahaja, termasuk kemerdekaan pemikiran. Manusia tidak merdeka dalam arti kata yang sebenar selagi wujudnya perhambaan di kalangan sesama manusia sendiri. Pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang menipu, termasuk pemerintahan di kalangan bangsa sendiri, bukan mesti pemerintahan asing. Inilah perjuangan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bukan saja menentang Parsi dan Rom, kuasa besar dunia, sebelumnya menentang pemimpin-pemimpin bangsa Arab yang sebangsa dengan Nabi, yang memerintah dengan zalim, kejam, rasuah dan menipu. Inilah perjuangan yang diajak oleh Islam. Kita perlu menyadari perjuangan kemerdekaan belum selesai. Walaupun penjajah asing Inggris sudah balik, Belanda sudah tidak ada di rantau ini, tetapi pemikiran dia, amalan dia, kejahatan dia masih wujud. Ianya dilangsungkan melalui pelaksanaan yang diatur dengan begitu rupa. Snok Ohronji, orientalis Belanda yang terkenal, yang berkhidmat di Indonesia, membuat kajian bahawa dunia barat jangan bimbang sekiranya orang Islam hanya duduk di masjid, mengerjakan haji, berpuasa Ramadan. Apa yang dibimbangi ialah tren politik yang dibangkitkan oleh para ulama Islam untuk merubah suatu pemerintahan yang tidak menyenangkan dunia barat. Ini yang perlu diatur. Lord Cromer, Governor British di Mesir dan Sudan, membuat kenyataan bahawa kemerdekaan lambat laun diberi kerana semangat nasionalisme yang tercetus di tanah jajahan tidak boleh dibendung. Perlu diketahui nasionalisme adalah satu perasaan, bukan satu ideologi yang istiqamah, satu ideologi yang konsisten. Nasionalisme adalah perasaan yang boleh bertukar seorang itu jadi kapitalis, jadi komunis, jadi apa saja. Nasionalisme tidak kasar, dia menentang penjajah. Tetapi apa yang perlu diisi ke dalam nasionalisme ini? Suatu ideologi yang boleh melangsungkan agenda barat, yang boleh melangsungkan agenda penjajahan. Inilah penjajahan yang masih kita hadapi pada hari ini. PAS menganggap perjuangan kemerdekaan belum selesai. Walaupun penjajah British sudah balik, sudah tak ada lagi, tetapi pemikiran kita masih dijajah. Dalam masa yang sama, PAS menerima hakikat masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Kaum Cina, kaum India yang bukan Islam yang ada di negara ini adalah mangsa penjajahan. Mereka diangkut oleh penjajah, datang ke sini, jadi pekerja di estate, pekerja di lombong, berkhidmat untuk penjajah. Bukan saja penjajah memperhambakan orang Melayu,
Mereka memperhambakan orang India, memperhambakan orang India di Aceh, memperhambakan orang Cina di Lombok. Hanya segelintir saja orang Melayu yang senang, segelintir saja orang India yang senang, segelintir saja orang Cina yang senang. Bakinya adalah diperhambakan oleh penjajah. Mereka menetap di sini, dan Islam mengajar kita wajib menerima masyarakat majmuk yang datang di negara kita. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama rahmat kepada seluruh manusia. Walaupun kita mengajar orang masuk Islam, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Islam mewajibkan kita menunjukkan adil kepada masyarakat majmuk. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan negara di Al-Madinatul Munawwarah. Nabi telah mengadakan persepahaman dengan orang-orang Yahudi yang tidak melampau, orang Kristian tidak melampau, orang Arab yang tidak melampau, yang bukan Islam. Mereka diajak bersepahaman untuk mewujudkan sebuah negara yang adil untuk semua, yang tak ada rasuah, yang pemimpinnya tak menipu, pemimpinnya bertanggungjawab, memerintah selagi dia mampu memerintah. Kalau tak mampu memerintah, ganti dengan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW mengajar ketika memerintah negara, alal mar'is sama wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin la sam'a wa ta'ah wa la ta'ah. Kepada seseorang pemimpin dia dengar dan dia taat selagi dia tidak suruh dalam perkara maksiat dan jahat. Bila dia memerintah secara maksiat dan jahat, maka kita tak wajib taat kepada pemimpin yang macam ini. Pilih yang lain. Bila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menegaskan dalam ucapannya, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada aku selagi aku mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya aku sudah zalim, sudah tak betul, jangan taat pada aku. Ini ucapan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dilantik menjadi pemimpin, menyampaikan dasar dan konsep yang sama. Inilah yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam kitab fiqh. Adapun pemerintahan Amawiyah, Abbasiyah, pemerintahan yang zalim selepasnya, ini tidak menjadi satu hujah di dalam ajaran Islam. Penulisan ulama-ulama Islam inilah mempengaruhi demokrasi moden yang diamal di negara barat, di mana orang barat, orang Eropah tak tahu demokrasi moden, tak kenal pemilihan raya adalah hak rakyat menjadi hakim yang adil. Malaikat setelah mereka belajar daripada kitab fiqh Islam. Sebelumnya di England, kalau tak setuju dengan raja, tak setuju dengan Perdana Menteri, pemimpin, tangkap sembelih. Di Perancis juga begitu, di negeri lain begitu. Mereka tak tahu nak buat perubahan dengan hak dia beri kepada rakyat melalui pilihan raya. Malaikat setelah mereka mengkaji kitab-kitab fiqh politik Islam, maka berlakulah demokrasi moden. Apa yang menarik, orang Islam sehingga lupa pada ajaran agama mereka. Orang barat menimba daripada ilmu politik Islam. Di negara barat, rakyat diberi hak 5 tahun sekali ataupun berapa tahun sekali untuk jadi hakim, untuk melakukan check and balance, melakukan muhasabah terhadap kerajaan dan pemimpin yang memerintah. Media adalah saksi yang adil, melaporkan kepada rakyat. Kalau pemimpin buat silap, media bebas melaporkannya, rakyat dapat maklumat. Kalau media bohong, buat laporan tak betul, pemimpin boleh jawab, rakyat tahu.
maka rakyat boleh buat keputusan pilihan raya yang adil, mendapat maklumat semua pihak. Kalau pemimpin itu layak lagi memerintah negara, rakyat pilih dia lagi. Kalau dia dah tak layak, rakyat tolak dia. Dan di sana ada pemimpin yang rasa bertanggungjawab. Bila buat silap, buat salah, sanggup letak jawatan. Barangkali saudara baca dalam media, dalam Menteri Jepun, bila ada anak buah dia terlibat dengan rasuah. Bukan dia sendiri, anak buah dia terlibat dengan rasuah, Perdana Menteri letak jawatan. Bila berlaku kemalangan dalam perhubungan, kereta api dan sebagainya, menteri yang berkaitan letak jawatan, rasa tanggungjawab. Ini diamalkan dalam masyarakat barat. Seorang pegawai tinggi yang penting dalam kerajaan nak dipilih, pegawai ini disoal oleh jawatankuasa parlimen. Di Amerika nak lantik ketua setiausaha negara, nak lantik setiausaha pertahanan, nak lantik setiausaha keuangan, nak lantik jawatan penting, calon dibawa ke dalam jawatankuasa Senat. Disoal, dia dedah segala perangai dia sejak sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Kalau ada perangai dia tak buruk, yang buruk. Dalam kitab Islam dikenal al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil, iaitu mendedahkan perangai seseorang untuk memegang jawatan penting, menjadi saksi dan sebagainya. Ini ada dalam kitab Islam. Tapi orang Islam tak amal. Orang barat amal apa yang ada dalam kitab-kitab Islam ni. Walaupun kita melihat masyarakat barat ni bercelaru dengan hidup bebas dia, tapi dalam masalah kepimpinan negara, pentadbiran negara, mereka cukup hati dan cermat. Mereka ada tanggungjawab. Urusan mahkamah, urusan pentadbiran, urusan parlimen dipisahkan kuasa dia antara satu sama lain untuk menjamin keadilan itu wujud. Dalam negara kita Malaysia, negara umat Islam keseluruhannya, kita mengalami suasana yang sangat menyedihkan. Di negara kita, pilihan raya sentiasa ramalan, tak tahu bila pilihan raya. Bulan depan, tahun depan tak tahu. Negara lain dah tahu dah, 4 tahun dah tahu dah, 3 tahun dah tahu dah. Dia punya suara pilihan raya bebas. Di Palestin sebagai contoh, pilihan raya Palestin tahun 2006, tak silap saya, ditubuh SPR untuk buat pilihan raya Palestin. Dibenarkan pemantau luar negara datang. Bila Israel nak campur tangan urusan pilihan raya, mereka nak campur, pihak Palestin nak campur tangan, SPR Palestin cabar nak letak jawatan. Mereka mesti beri hak yang bebas untuk kendali perkara yang adil. Malangnya di negara kita ni, SPR berpihak pada parti yang memerintah. Ini sangat malang. Pendedahan, penipuan pelihara dibuat. SPR berpihak, mempertahankan. Kalau ada penipuan, dipadamkan supaya jangan orang tahu. Politik wang, rasuah dalam pilihan raya. Rakyat adalah hakim, hakim tak boleh diberi rasuah. Bukan sahaja pilihan raya umum, pilihan raya parti yang memerintah pun rasuah. Bila dah tahu UMNO dah tentu jadi parti pemerintah dan ia menguasai segala-galanya, nak pilih pemimpin UMNO rasuah, nak pilih ketua bahagian rasuah, nak pilih ketua tertinggi pun rasuah. Ini didedahkan oleh pemimpin UMNO sendiri. Bukan kita cakap, orang UMNO cakap. Alah, parti yang memerintah negara rasuah. Bagaimana nak kendalikan pilihan raya negara yang umum tak rasuah? Ini penyakit yang kita alami pada hari ini. Bila kita cuba nak dedahkan, nak buat perubahan, kita dituduh dengan macam-macam. Di antaranya, mengapa PAH boleh menyertai himpunan bersih? Ketua bersih Ambega. Ambega bukan Islam, PAH parti Islam.
Macam mana boleh pilih Ambega bukan Islam jadi ketua? Bersih. Kena baca sejarah Islam. Ambega ni dia bukan parti politik. Bukan pemimpin parti, dia tak tandai pilihan raya. Dia tak tandai pilihan raya, dia NGO saja. Cumanya dia menarik perhatian tentang pilihan raya yang adil. Dia tak masuk pilihan raya. Dalam sejarah Islam, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan kerajaan Islam di Madinah, dia jadi ketua negara. Nabi sebut satu peristiwa yang berlaku di zaman sebelum dia menjadi rasul lagi. Dia diajak oleh bapa saudara dia hadir dalam satu majlis di rumah Abdullah bin Jud'an yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin musyrikin Arab yang bukan Islam, bagi mengadakan satu pakatan yang dikenal dengan Halful Fudul. Pakatan Al-Fudul. Pakatan Al-Fudul ini ditubuhkan apabila ada seorang Arab yang datang dari luar Mekah, datang ke Mekah untuk berniaga. Tiba-tiba dia telah dizalimi oleh kalangan pemimpin Mekah. Tidak ada siapa yang menolong dia. Dia merayu, adakah menasabah Mekah tempat dibuka oleh Nabi Ibrahim. Orang barat kata Ibrahim yang buka Mekah ini. Ibrahim adalah bapa Nabi-Nabi. Adakah menasabah penduduk negeri keturunan bapa Nabi-Nabi melakukan zalim? Menyebabkan pemimpin Mekah rasa malu. Lalu mereka mengadakan mesyuarat di rumah Abdullah bin Jud'an. Yang hadir termasuklah Abu Talib, Abu Jahal dan lain-lain yang belum Islam semua, belum ada Islam lagi. Lalu mereka mengadakan satu pakatan kerjasama untuk membela siapa yang dizalim. Kalau ada orang kena zalim, kita berpakat bersatu bertindak terhadap orang yang zalim, bela yang kena zalim. Dikenali Halful Fudul. Lalu Nabi menyebut, sekiranya persefahaman yang seperti ini diadakan di zaman Islam, nescaya aku menyertainya. Aku menyertainya. Walaupun persefahaman ini dikendalikan oleh orang bukan Islam, tetapi untuk menentang yang zalim, aku menyertainya. Ketika para sahabatnya dizalimi di Makkahul Mukarramah, Nabi suruh sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Masa itu Raja Habasyah Kristian Ortodok, Najasyi Azkham, tetapi dia adil. Nabi kata berhijrah ke Habasyah kerana raja dia adil walaupun dia bukan Islam. Di China, dalam sejarah China, kerajaan Islam tak berperang dengan China. Sejak zaman Nabi, zaman Khulafa' Rashidin, zaman Amawiyah Abbasiyah, tak berperang dengan China. Kenapa? Kerana China di masa itu memberi hak kebebasan beragama, hak untuk bekerja. Bahkan ada kalangan dinasti China yang melantik orang Islam jadi menteri, orang Islam jadi gubernur, orang Islam jadi gubernur bank negara. Zaman pemerintahan Kublai Khan. Kublai Khan ialah seorang raja Cina berketurunan Tatar. Tatar ni satu suku kaum Mongolia yang ganas, terkenal dengan ganas. Dia menyerang Baghdad, membunuh beramai-ramai, menakluk Cina. Kublai Khan menjadi raja Tatar yang memerintah negeri Cina. Apabila Holako yang menakluk Baghdad melakukan kezaliman, melakukan pembunuhan beramai-ramai, menyebabkan berlakunya tindak balas orang Islam, kaum Tatar dikalahkan, Holako jatuh
di Baghdad. Lalu Kublai Khan mengambil pendekatan secara lembut dengan melantik orang-orang Islam yang berakhlak dengan akhlak Islam, yang dianggap baik dan adil, memegang jawatan tinggi dalam pemerintahan Kublai Khan. Inilah keterbukaan yang ditunjukkan oleh Islam.